Selamat datang ke satu lagi episod Jom Berjimat Hearthstone. Bla bla bla. Aku satu hari ni aku tak pakai komputer. Aku hire seorang member, dia pergi bersihkan rumah aku. Dia baru balik and aku penat. Walaupun aku tak buat banyak sangat kerja sebab sakit belakang. Tapi tak apa. You'll be safe and warm. Safe and warm. So Christmas Eve aku main tadi. 30 priest class cards. Kena pakai pido. Untuk oh man. Priest cards. Blah 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 blah. Priest cards, bitch. Hambak lah. Aku ngantuk sana, aku penat gila. Lalok. Yeah, baby. Next, level 20 baru dapat kad lain. Tapi kita buat je lah semata-mata untuk unlock the next episode of Karazhan. Aku akan grind hari-hari, main daily quest supaya dapat duit, supaya boleh buka lagi belakang tu. Ngantuknya aku. Aku amat mengantuk. Ngantuknya. La 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 la. La la la. Datang bodoh ni. Kerja dia nak draw card je. Bodoh nak mampus. Fuck. Fucking hell, man. It's like, pas aku alright. Aku enter. Left tap sekarang. Left tap ni. Ni ambil ni. Aku mesti dia tengok aku tengah macam benda ni tengah flip. Sebab kalau dia tengok. Dia buat itu kan, dia buat sana. Left tap. Come on, bitch. Left tap. Jahanam ni mesti. Motherfucker. Alright. One rage plus 3 attack. Kepek. Alright. Kepek. Attack lah ni. Kau dapatlah plus 3 attack. Jadi 5-1. So many possibilities. Left tap. Kau nak cut kan? Ambil cut lagi. Bunuh diri. Ambil cut lagi. Ambil cut. Aku nak annoy. Ambil cut. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum. Tap. Bodoh. Yes. Dia bunuh minion aku. Dia dah nice step. Okay, that's good. Now I'm going to use this. Alright. Dah habis. Aku tak guna ni tadi macam whatever lah. Pakai lah guna yang tu tadi. Aku tak boleh guna yang tu. Draw card, kau kan? Left tap lagi. Okay, bagus. Now left tap lagi. Can't be targeted by spells. Man.
Teruknya. Okay. Alright, let's go. Oh, mind control terus, mind control. Kita buat apa ni? Okay lah, protes. Yalah, tak boleh kan? Tak boleh ke? Ni semua tak boleh. Heal this ni, aku tu. That's not a valid target. Okay. Heal this ni, dah boleh. Yeah. Come on, man. Come on. Oh, misi aku cuma nak main 30 card preset, so... okay. Let's go. Tembaklah. I really tembak. Okay. That's Voodoo Doctor. Is that a... That's not a... 4, 5, 6. Let's go for 6, bitch. Yeah, bitch. Fuck you. What you gonna do? One of these arms, largest arms in the universe, goes crazy on you, bitch. Oh man, are you gonna kill me now? Oh no. Left step. Dah kill tu left step lagi. Ambil lagi kad. Kau ambil kad tu semua, waktu kau rodok kat lubang jubung kau. Lepas tu kau pergi mampus. Kau nak kad kan? Ambil kad banyak ni. Ambil. We must cleanse the Sunwell. Oh man, what the fuck. Yeah. Adik Zaini dah macam ni, dia dah concede. Aku tak concede benda bodoh macam ni. Itu sebab apa? Sebabnya aku bukan main ni untuk menang. Aku main ni untuk aku main ni sebenarnya untuk aku mainkan kad Chris ni. Betul tak? Itu je lah, aku nak duit je. Aku tak peduli lah menang kalah, aku nak duit. Duit. Dawn. What is this? Dawn and Divine Shield. Dawn. Yeah. That's nice. That's good. What will I do? Draw a card. I think I'll do that. Boulderfish Ogre, yeah, bitch. Yeah. Okay. Yeah, bitch. Yalah dia mati, lepas tu dia akan bunuh Seko. Lepas tu ni mungkin bunuh Seko. Lepas tu like mana bunuh. The light protects me. Yeah, bitch. Bunuh lah. Yeah. Lepas ni bunuh ini. Bunuh ini. Bodoh lah kau. Kau bodoh. Kau lembab. Masa bodoh sangat. Adalah, apa kau nak bunuh Nathan ni macam tu? Apa ni? Ya, betul. Okay. Attack lah semua attack. Attack. Tak boleh. Changing Shield Master. Boulderfish Ogre. Changing Shield Master. Yeah, motherfucker. Enter, bitch. Man, aku tengah penat ni. Banyaknya. Rumah aku sebenarnya tak bersih sangat, cuma dia lebih organize. Tadi dia organizekan office dah ke hari. Lepas tu kat luar lagi stok company aku kat luar tu. Macam-macam lah bro. Ya, aku kena betulkan sebab kedudukan mic ni tak betul ni. Betul lah, cepatlah.
Life tap lah weh. Kau dah banyak mana tu. Kau dah 9 mana. Kau life tap lah. Kau life tap lah. Bunuh dari sini. Life tap. Life tap lah. Lepas tu? Kau dah buat apa? Kau tak boleh tembak terus lah bodoh. Kau benda. Okay. Buat lah. Tak peduli pun. Apa mendatang? Oh, satu je. Belakang. Bagus. Tengok, lawan-lawan ni bosan gila. Okay, aku dah buat 6-3. Aku akan do that. We must cleanse the Sunwell. Saja aku boleh kepak ni mesti macam macam mana kalau lama tu jam 4 campur 4 8 10 11 je 11 je dia boleh attack aku. Tak ada menang pun. Rasa aku main control. Ni apa ni? Siapa paling power sekali dia punya? Mata ni power. Okay. Left tap. Yeah, penuh dia kasi. Alright. Aku akan take control of an enemy minion sebab dah mati dah. Alright. Sekarang ni Push sini. forward. Ya, mati apa ni? Mati sama minion kirim personal attack. Ni apa? Kena targeted by hero scrap powers. Tak boleh tu, sama ni dia personal attack. So let's do this. Fuck you, kalah aku tak rasa kalah tapi apa sebab aku tak peduli, aku nak mainkan kad-kad tu je. Apa nak buat sekarang? Kau boleh bunuh ni pakai 2 ekor tapi kau mati. Lepas tu kau summon siapa-siapa, lepas tu kau attack lah yang lain. Bunuhlah 2 ekor ni. 2 ekor ni je lah, ni apa cost 2 je. Ni cost apa 1. Come on lah bro, kau boleh bunuh ni. Kau bunuh, sacrifice 2 ekor ni, bunuh petani ni kot, 6 je sama muka lah. Gay gila apa, lelaki perempuan. Ok, bunuh lah. Ataupun kau dia macam destroy damage minion tu, pakailah kat tu. Atau turn dia punya life sampai jadi 1. Ok, cycle so, ok. Betul? Ok. Kan dah menang. Salah kau, ambil lah kad lagi. Dah menang tu draw lah kad, draw lah kad lagi. Draw lah. Aku menyampah warlock naik. Tengok aku dah pakai 5. So, satu game 5, aku pakai 6 game boleh ni kot. I don't know. Maybe boleh, maybe tak boleh. Tak sure. Boleh ada SMS apa ni? Apa tu SMS? Cleaner cakap. Boleh. Esok cleaner pula datang. Aku tak suruh pun tapi dia datang lah. Anduin versus Malfurion. I must protect the wild. The light shall bring victory. Holy Nova. Tak nak lah. Wah sangat lah bro. Bagi aku lainnya lah bro. Benda awal ni. Alah. Betul lah. Kenapa? Alah datang ni. Nyampah tu aku. Dia awal dia bagi 5 pelancong. 5 kad yang kimak tu. 5 legendary minion. Kata Kata tu kata ni akan tembak ke sini. Lepas tu dia akan melancarkan roket. Piu. Patutnya aku mainkan mata ni, betul aku heal. Bila heal dia macam power. Betul, okay lah. Deep damage. Yes, bagi dia macam tu. Dapat dah. So, okay.
So next turn kita akan mainkan ini dan yang ini kot. Betul? Attack lah yang ni, attack ni. Attack lah ni. Attack lah ni supaya aku boleh heal dia. Bodoh lah kau. Kau celaka. Kau memang celaka. 4, 3, 2, 1. 4, 1, 2, 2. Holy Right smart. away. Come on, man. Come on, play something, bitch. Aku akan main bacol kali ni. Kali ni aku yang akan draw card. Sebab I must safeguard the land. silence. Oh, dia akan silence kan. Oh, okay, dia akan silence kan. Oh, ada seko lagi. Nenek. Is someone injured? Aku saja nak ni kan sekejap aku ni. Lepas tu aku heal. Dapat satu kad. Right away. Bodoh saja. Apa yang kena buat? Letaklah apa-apa pun. Woohoo. Aku boleh ni death bukan pain. So boleh tu taunt holding over. Terus Wonder. Tadingo! silap lah. Right away. Right away. Right away. Silap. Aku silap apa benda tapi tak apa. Quickly. Kita enter. Nanti kita boleh heal yang ni. Lepas tu dapat whatever. Dapat card. Heal yang ni. Dapat card. Okay, semua dapat semua card. Alright. Kita duduk Holy Nova sekali. Yes. Sudah. So kita dapat 3 card. Dapat 3 card. Macam sial lah dapat 3 card. Yang satu juga dapat 3 card. Macam best sangat. Okay. Dapat 3. 1 2 3. Dan pada masa yang sama kita deal to damage saja je. Kita attack. Right away. Kita attack. Right away. Kita attack. Lepas ni kita ada Shadow Word Death. Harapnya dia play something yang powerful. Seko nak 6 minion yang macam Ogre Face Ogre ke. Oh tak ada restore health dia. Labit lah macam ni. Shadow ni attack tak boleh. So boleh shield. Oh tak, aku kena pakai 5 je. Rugi. Kalau tu 2 1. Right away. Right away. Saja je sebab aku nak draw card. Oh! Alamak, nak habis lah. 4, 5, 3, 2, 3. Alright, okay. Aku dah okay. Nak habiskan aku punya mana ni? Cepatlah. Free Jade Golem. Okay. Tonight, a tale of glorious Sure. redemption. Shadow Word Pain. Okay ni.
And then kita, oh silap betul, memang. So kita pakai ni lah. Heal dia dapat kad 2 biji. Dan kita boleh tambah minion. Tambah ini, 7. Alright. So boleh sacrifice lah. Right away. Right away. Man. Okay. Next turn kita akan drop ni Stormwind Champion supaya buatlah. Oh, Jack 5. Oh. Okay. Tak apa. Alright. 9. Okay. Behold the might of Stormwind. Stormwind. So kita buat ni. Man. Kita buat aja. Right away. Lepas tu tak payah heal lah kot. Ni banyak sangat kad. Banyak sangat kad. Tak apa. Kita just attack je. Attack je. Right away. Attack je. Job done. Oh yes. Betul. Aku rasa next card aku tak boleh ni. Banyak sangat card lah. Banyak sangat card. Power sangat. The next turn dia akan try bunuh siapa? Bunuh ni. Bunuh ni Seko. Bunuh ni. Oh dia top lah. Dia top. Okay. Alright. Okay. So aku akan bunuh tu Seko. Alright. Okay dah. Lagi. Aha. Alright. Dah. Jack golem je kot. Okay. Fine. So first kita buat last attack. Kita destroy kita. More. Yes. Kita menang ni. So kita menang. Terror. Aku sungguh terror. Oh Tuhan memang menyayangi aku. Aku bersyukur dan terima kasih. Tuhan menyayangi aku. Dan gila babi power aku. Tengok 15 terus. Aku pakai 10 freeze card tadi. Hebatnya. Okay lah sekali lagi kita pakai Pido punya deck. Bestnya. Aku ngantuk ni. Ngantuknya. Aku tengok dari Zani asyik kalah. Rank play. Loser. Dia kalah. Dia ingat masa Christmas budak-budak tu nak pergi. Tak nak main ke? Nak main Christmas ke? Tak ada ni. Dia tak ada live. Dia orang vote Trump. Wah man, teruk ni macam ni. Tak nak. Aku tak nak. Seko pun aku tak nak. Tak nak. Nak yang lain. Bagi aku yang lain. Tak best juga. Anton. Ngantuk lah hari ni. Tidur lah. Esok Christmas tu. Oh, untuk semua orang yang menyambut Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. La. Ni apa ni? Dia pusing-pusing. Oh, dia pusing-pusing. Dia pusing-pusing. Tak ada pusing lah ni. Ni mana? Oh, pecah terus. Apa? Itu je dia buat. Alah. Soal. Apa ni? Ni apa ni? Boleh buat apa ni? Oh, pecah ke? Pecah kaca tu. The land serves me. Nanti mana kristal lah. Kau boleh mana rank tu. Okay, let's do this.
do this, motherfuckers. Sebab aku sayang beruang aku. Beruang aku best. Dia lah seekor beruang yang ada bulu besi. Dia macam kau tahu terus besi periuk tu. Dia sebenarnya dia dapati daripada Iron Fur Grizzly. Tahu tak? Iron Fur Grizzly. Kan? So Iron Fur Grizzly maksudnya bulu berus tu yang tu whatever tadi punya. 5. Kenal lu kan? Jadi ulang kan? Ulang kan? Silap. Silap patut aku attack dulu. Tak apalah. Okay, aku dah ngantuk kan. Sama lah golem kau. Kalau play kan. Oh. Kelas tu tak bagus. Next turn aku akan bunuh terus. Oh, ada lagi situ. Okay. Ambil lah. Okay. Tak duli pun macam. Tak duli pun benda ni. Apa ni? Jet spirit macam kucing hijau. Kucing hijau banyak penyakit ni. Macam kurak ni. Mampun kau. Aku harap spell. Bukan minion. Bodoh. Boleh. Apa kau buat? Jet golem. Alah, macam aku tak ada heal. Shadow Pain lah. 4-4 ni masalah sebab aku tak ada benda untuk 4-4. Boleh 6 4-3 4-2 4-2 6. Tak boleh. Ok lah, ni dulu. Pakai dulu. Ada kisah kau attack 4 Ada kisah. 4 damage. So aku beli lah. Okay, fine. Okay, tak ada hal sebab lepas ni aku akan drop sword and shield. Apa ni? Draw 3 cards lah. Aku tak ada card lah. Ambil lah card tu. Kau ambil card kau tu, kau duduk kat bawah jubur kau. Menarik. Holy smite deal 2 damage. Okay. Aku nak buat. Buat lah. Discover 3 cost card. Aku nak buat. Ayolah. Buatlah benda pun. Aku tak tahu lah bila aku rekod dengan suara macam ni dia dengar tak? Tak dengar sangat aku rasa tak? Tapi aku ada benda yang boleh tingkatkan volume tu. Tak sure tu. High-five je golem. High-five je golem kalau aku dapat Shadow Word Death. Aku rasa boleh mainkan lagi. Melabah lah memang ni. Yalah. Nak armor lah tu. We must cleanse the Sunwell. Man! Dia nak draw card.
Nak draw card ke? This isn't Moonblade. Hmm. Dia tengah kira-kira tu Alan. Macam mana aku tak tahu kira-kira. Kira lah. Kira. Macam mana aku dulu ni. Oh ni attack ni attack ni. Ni attack ni satu. Ni attack ni satu. Yang ni survive. Lepas tu yang ni apa. Dia summon aku lagi. Lepas tu boleh whatever. Aku nak buat. Alan. Dude. Kau dah main ni dah berapa hari dude. Come on lah. Kau mana rank sampai 10 pun. Kau tak ada advantage sampai sekarang. Kau pathetic kau tahu tak? Aku dah kejap lagi aku dah satu turn ni aku dah level aku dah mana 10 lah. Nak buat apa? Ha? Guna. Nah ni kata. Spectacular. Marah kata. Oh. Wow. What to do? What to do? Drop lah. Nampak tu lah. Tembak ni. Tembak lah apa? Kau ada apa? Kau ada swipe? Swipe lah. Swipe ni. I wonder. Apa tu? Boleh bunuh pakai mata ni. Swipe lah. Main dah. Nampak tu lah. Kena dengar apa aku cakap. Oh jatuh pun. What to do? Apa datang ke sana sini lah mereka. Buka apa. Nak buka ni macam mana ni ada combination ni. Oh combination dia. Oh okay. I wonder. Oh tak ada pula. Apa cepat lah. Lembab lah. Dah tidur ke Mamat ni? Disconnected tu. Aku yang disconnected. Kau tengok macam mana kualiti orang yang aku main ni semua lembab. Aku tengok phone tu. Kau tengok. Tengok ni benda apa ni. Dia nak borekan aku sampai habis lah. Aku tak disconnect ni, dia disconnect ni. Benda ni. Kenapa belakang ni tak nyala ni. Lama gila. Berapa minit dah aku tunggu. Bodoh tu lah belakang ni. Cepat lah. Aku nak main tak. Duh, come on lah. What the fuck? What to do? Menyampahnya aku. Menyampahnya. Oi. Happy Feast of Wintervale. Game of the bug. The light shall burn you. The light shall burn you. Asal dia tak ada ni? Asal dia boleh jalan lama gila?
So aku concede ke? Takkan aku pula nak concede, kau yang kalah. Pengang tu lah aku. I wonder. Demi peminat aku concede lah sebab kalau tidak tunggu sampai hari esok dah habis Mamat ni. What to do, kibak kau lah concede. Apa ni? What to do? Kau concede lah apa ni. Disconnect Aduh, nyampahnya. Aku dah concede ni tapi tak ni. Okey lah. Aku rasa kira kalah ni sebab aku bosan sangat dengan menatang kimak ni. So, okey lah. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye.